Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsi tentang Pandai. Apa dia Pandai? Pandai ialah platform pembelajaran dalam talian di Malaysia untuk murid-murid tahun 1 hingga tingkatan 5. Pandai ni ada dalam D5 dan ianya percuma. Namun adalah beberapa fungsi yang perlu bayar. Tapi kita guna yang percuma tu pun dah cukup dah. Yang menariknya Pandai ni bukan sekadar latihan dalam talian, tetapi kita juga boleh mengumpul poin dan kita boleh tebus poin tersebut dengan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi sangat menarik untuk murid-murid. Dan secara tak langsung, Pandai ini boleh meningkatkan peratus penggunaan D5 murid. Jadi cikgu-cikgu semua bolehlah mula untuk promosikan Pandai kepada murid-murid supaya murid-murid aktif menggunakan Pandai. Jom saya tunjuk bagaimana untuk memulakan Pandai menggunakan email D5 melalui portal D5 murid. Jom. Baik, kita mula masuk ke D5. Ini saya guna PC ataupun laptop. Macam biasa, login. Kini saya guna email anak saya. Okey, ini paparan untuk murid. Dan kita pergi kepada aktiviti murid. Ini aktiviti murid. Dan kita akan nampak Pandai Apps. Okey, kita klik pada Pandai Apps. Dia akan bawa ke tab yang baru. Di sini kita pilihlah email. Okey, jadi untuk kali pertama kita kena daftar lah. Okey. Okey, dah berjaya masuk. Okey, oh ni dah ada skor. Maksudnya dah pernah masuk lah sebelum ni. Jadi kalau dah pernah masuk, kita boleh kemas kini. Okey. Masukkan nombor telefon ibu bapa. Ini tingkatan. Pilihlah yang betul. Carian sekolah. Okey, ada. Dan masukkan nombor telefon. Okey, kemas kini. Pilih subjek yang kita ambil di sekolah. Dan boleh juga tambah lah. Okey, kemas kini. Baik, dah berjaya. Okey, kalau tengok di sini ada nyawa. Okey, satu nyawa untuk menjawab kuis. Setiap 30 minit anda akan mendapat satu nyawa baru. Jadi untuk menjawab kuis kita perlukan nyawa ni. Jadi untuk versi yang percuma ni kita boleh jawab 5 kali. Dan kemudian kita perlu tunggu 30 minit untuk tambahan satu nyawa. Jadi 2 jam setengah lah untuk. Dan dalam tempoh itu kita bolehlah buat benda-benda lain. Okey, jadi kita tunjuk contoh di sini. Dia ada kuis, ada battle, ada latihan, ada kelas, ada belajar. Okay, ada pencapaian, ada potensi, ada ganjaran. Belajar ni banyak yang kita boleh lah. Ada nota-nota ringkas. Okay, kita cek tengok. Contoh sini kalau kita tengok. Okay, contoh matematik bab indeks. Okay, dia ada nota. Yang kita boleh belajar dekat sini. Dan kita juga ada video. Video-video untuk kita belajar. Tapi kebanyakannya video daripada Didik TV lah. Dan kita juga ada Pandai Apps, Pandai Bot, Tanya Bot. Untuk kita bertanyakan tentang apa yang berkaitan. Dia adalah AI lah yang boleh menjawab soalan kita jika kita tak pasti apa-apa. Okey. Buku teks juga ada. Eksperimen juga ada. Jadi contoh untuk kuis, kita boleh mulalah. Dia akan ikutlah tahap 1. Okey, akan ada lah mula. Saya tak tunjuklah dekat sini ya. Dan yang menariknya pada bahagian ganjaran. Okey, kita boleh kumpul shilling. Okey. Contoh di sini kalau kita dah buat kuis, kita dapat 90% untuk 3 kuis, kita akan dapat 4 koin.
Satu quiz kita akan dapat 1 coin. Kemudian lengkap 5 quiz, kita akan dapat tambahan 2 coin. Jadi banyak lagi lah. Kecuali kita tengok sini hanya untuk pengguna premium. Jadi untuk premium ni lain lah. Okay, jadi ganjaran apa yang kita dapat? Okay, ini ya. Antaranya 120 coin kita boleh tebus RM RM5 voucher Touch and Go, Family Mart, Grab Food, T-Life, top up lagi. Okay, Telkom Hotlink. Yang atas ni game. Game ni yang ramai yang minat kan, Roblox dan Robux, dan juga untuk ML dan PUBG. Jadi tak ada masalah. Yang penting kita buat. Bila kita buat latihan, kita buat quiz, kita dapat ilmu dan kita dapat coin. Daripada coin tu kita boleh tebus hadiah-hadiah yang cukup menarik. Jadi boleh galakkan murid-murid kita untuk aktif menggunakan Pandai melalui The5 Murid. Itu saja perkongsian saya. Jadi boleh explore lebih lagi apa yang ada dalam ni. Dan untuk guru juga ada. Tunggu part 2 nanti. Bye bye. Assalamualaikum.